Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM menjelaskan perkhidmatan Dr. Solehah Yaakob sebagai kaki tangan akademik telah berakhir berkuat kuasa 27 April 2026. Profesor Dr. Solehah Yaakob merupakan seorang profesor yang banyak menimbulkan kontroversi. Dr. Solehah kata Gunung Jerai adalah tempat jatuhnya meteor. Klaim tentang Gunung Jerai itu kena dibuktikan. Ada satu kabar dari Malaysia yang kembali membuat publik bertanya-tanya. Seorang profesor yang selama ini dikenal karena berbagai pernyataan kontroversial mengenai sejarah dan kejayaan Melayu, Dr. Solehah Yaakob, kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari Universitas Islam Antarabangsa Malaysia atau UIAM. Kalau orang biasa kata Melayu boleh terbang, mungkin kita akan gelak. Kalau orang biasa kata Rom belajar bina kapal daripada Melayu, mungkin kita minta bukti. Tetapi apabila dakwaan seperti ini datang daripada seorang profesor universiti terkemuka antarabangsa, standard kita sepatutnya lebih tinggi atau kita kena rendahkan setaraf kedai kopi. Sahabat-sahabat, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia akhirnya mengesahkan bahawa perkhidmatan Dr. Solehah Yaakob sebagai kaki tangan akademik UIAA telah berakhir pada 27 April 2026. Beliau juga tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti tersebut. Bahkan UIA menjelaskan bahawa Dr. Solehah tidak lagi dibenarkan menggunakan gelaran jawatan kuliah, pusat, institut, jabatan atau apa-apa bentuk afiliasi rasmi dengan UIA. Larangan itu termasuk penggunaannya dalam penerbitan, laporan media, iklan dan kandungan media sosial. Secara terus terang, saya sokong tindakan daripada UIA ini. Bahkan sebelum ini, saya sendiri sudah beberapa kali meminta UIA mengambil tindakan tegas terhadap Dr. Solehah. Bukan kerana saya ada masalah peribadi dengan beliau. Saya tak kenal pun beliau secara peribadi. Tetapi saya melihat isu ini sebagai isu integriti akademik dan tanggungjawab sebuah universiti terhadap nama yang dibawa oleh ahli akademiknya. Sebab apabila seseorang bercakap dengan gelaran profesor, masyarakat tidak mendengarnya sama seperti mereka mendengar sembang biasa di kedai kopi. Ada autoriti pada gelaran itu. Apatah lagi apabila di belakang nama itu ada nama sebuah universiti. Orang awam boleh menganggap bahawa apa yang disampaikan telah melalui disiplin penyelidikan, mempunyai sumber dan boleh dipertahankan secara akademik. Sebab itu saya rasa UIA perlu masuk campur dan sebenarnya UIA bukan tiba-tiba mengambil tindakan selepas satu kontroversi. Dalam isu dakwaan Rom Purba mempelajari teknologi pembinaan kapal daripada pelaut Melayu, UIA telah menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan Dr. Solehah secara menyeluruh dan bebas. Menurut UIA, panel itu dibentuk untuk menilai isu yang berkaitan dengan integriti akademik. Jadi apabila UIA sendiri sudah menggunakan perkataan integriti akademik, kita kena faham bahawa isu ini sudah melepasi persoalan siapa suka dan siapa tak suka Dr. Solehah. Pun begitu, saya nak berlaku adil dalam satu perkara. Dr. Solehah mempertikaikan tindakan terhadap beliau. Beliau mendakwa beliau dipecat dalam tempoh 24 jam, tidak diberikan peluang untuk membuat rayuan dan sekarang mahu membawa perkara tersebut ke mahkamah perusahaan. Beliau juga mendakwa UIA menawarkan pampasan bersamaan 6 bulan gaji tetapi beliau menolaknya. Itu adalah versi Dr. Solehah. Takat kenyataan rasmi yang kita ada, UIA mengesahkan perkhidmatan beliau berakhir pada 27 April dan beliau tidak lagi mempunyai kaitan rasmi dengan universiti tersebut. Kalau kahwin, kita kata ini adalah kahwin talak 3. Profesor Dr. Solehah Yaakob merupakan seorang profesor yang banyak menimbulkan kontroversi. Beliau membuat kenyataan-kenyataan yang telah pun menyebabkan perdebatan di kalangan rakyat dan juga ahli akademik. Contohnya baru-baru ini dia memperkatakan tentang orang-orang di Rom telah belajar bagaimana membuat kapal daripada orang Melayu. Sebelum ini, dia juga pernah membuat kenyataan tentang orang Melayu boleh terbang macam dalam cerita kungfu. Walau bagaimanapun apa yang ingin saya katakan di sini, dia membuat kenyataan-kenyataan ini, tetapi tempat dia mengajar iaitu di UIAM
Universiti Islamik Antarabangsa Malaysia kalau tak silap, ya, mengatakan bahawa ini adalah pendapat peribadi dan bukannya pendapat universiti. Dan yang kedua, dia membuat kenyataan-kenyataan ini supaya golongan Melayu boleh membina jati diri. Bagi saya mudah sajalah. Apabila kita membuat kenyataan, adalah penting bagi diri kita untuk menilai sama ada ianya akan menjadi bahan ketawa. Kalau ianya akan menimbulkan bahan ketawa seperti cerita Rom, adalah lebih baik kita elak sahajalah. Dr. Solehah kata Gunung Jerai adalah tempat jatuhnya meteor. Klaim tentang Gunung Jerai tu kena dibuktikan. Tapi secara amnya ada part yang saya setuju. First kali Dr. Solehah bukan lagi pensyarah UIAM. Ini dimaklumkan sendiri oleh sumber rasmi UIAM. Kemudian dia sebut kepada TV per TV, dia kena berhenti kerana tak datang ketika meeting inquiry akademik isu orang Rom belajar dengan orang Melayu cara nak buat kapal. Lebih kurang macam perjumpaan tunjuk sebab. Yang itulah. Masa UIM panggil dia tak datang, tapi dia ada surat masuk wad dan juga surat MC. Kat sini 2 kali kena panggil. Kali ketiga dipanggil, dia tak hadir sebab katanya dah ada program yang dijadualkan sebulan sebelum tu. Ayat yang disebut pada TV ber-TV, sebab saya diberhentikan adalah kerana tidak datang sekali saja mesyuarat inquiry akademik berhubung isu Kaparung. So kita tak boleh panggil dia Prof dah lah, sebab Prof tu jawatan dia dekat UIAM. Yang kedua, Dr. Solehah claim besi adalah daripada langit. Yang ni macam ada betul sikit, sebab besi bukan dicipta oleh bumi. Besi sudah terbentuk sebelum bumi terbentuk. Ia berasal daripada bintang-bintang di angkasa dan kemudian menjadi sebahagian daripada bumi. Dalam Quran sendiri, surah Al-Hadid ayat 25 menyatakan, dan kami telah menurunkan besi. Which mean dalam konteks ayat ni, iaitu besi bukan berasal daripada bumi. Cuma apa yang menjadi isu apabila dia claim Gunung Jerai ialah tempat jatuhnya meteor. Kawasan Sarah Padi kat Kedah tu, dia jadi landai sebab itu ialah kawasan kawah tempat jatuhnya meteor. Jadi kawasan ini adalah kawasan turun meteor. Kat mana pusat dia tu, Gunung Jerai tu. Tuan-tuan terfikir tak kenapa negeri Kedah ni tanahnya landai? Tak ada, Gunung Jerai je ada yang berbukit. Ini adalah kawasan turunnya meteor yang lebat. Sebab tu di sini banyak besi. Justru Kedah ini dalam kawah. Sebab tu boleh tanam padi. Dalam kawah meteor. Sebab kita tak nampak, sebab kita hidup lah ni. Kajian daripada NASA sendiri menyatakan besi terbentuk daripada bintang sebelum bumi terbentuk, kemudian menjadi bahan yang membentuk bumi. Apa pendapat anda? UIAM. Ni aku nak tanya satu benda. Satu je soalan aku nak balik. Kalau hikmat seorang profesor dah ditamatkan sejak April, kenapa penjelasan rasmi baru keluar bulan Ogos ni? Aku bukan nak kata UIAM salah, tapi bila benda ni melibatkan seorang profesor dan isu akademik, orang memang berhak tanya. UIAM kata hikmat Dr. Solehah tamat 27 April, tak silap aku 2026. Dan tahun ni lah. Dalam masa yang sama sebelum ni memang ada panel inquiry berkaitan kenyataan dia. Tapi persoalan paling besar, apa sebenarnya sebab rasmi penambatan? Kalau kata sebabnya pelanggaran prosedur, integriti akademik atau perkara lain, cakap terus terang. Jangan bagi orang ramai buat andaian sendiri. Sebab sekarang ni orang nampak satu benda, kontroversi meletup. Kemudian hikmat tamat. Lepas beberapa bulan keluar kenyataan. Dr. Solehah pula mempertikaikan proses tersebut dan kata beliau tak diberi ruang untuk membuat rayuan. Itu dakwaan beliau dan kita tunggu proses undang-undang itu kan. Jadi bagi akulah, ini bukan soal nak backup Dr. Solehah atau nak hentam UIAM. Ini soal ketulusan. Kalau proses betul, terangkan prosesnya. Kalau keputusan itu bersebab, nyatakan sebabnya. Sebab dalam dunia akademik, orang bukan cuma nak tahu siapa ditamatkan. Orang nak tahu kenapa dan bagaimana keputusan itu dibuat. So, faham tak faham? Assalamualaikum. Jadi sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda.
Menurut Anda, apakah seorang profesor yang membuat klaim sejarah kontroversial memang harus memberikan bukti akademik yang kuat sebelum pernyataannya dipercaya publik? Dan apakah UIAM sudah cukup transparan dalam menjelaskan berakhirnya hubungan akademik dengan Dr. Solehah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.